bahasa Inggeris, bahasa Indonesia. Jadi itulah yang kita dapat lihat bagaimana kemampuan yang kita asalnya rasa setakat itu yang kita ada, tetapi kita boleh ubah dan boleh teruskan menggunakan kemampuan yang ada kepada kita sehingga dia menjadi banyak kali ganda daripada yang asalnya. Dan satu lagi yang dikaitkan dengan kejayaan tadi ialah penggunaan kemampuan. Tetapi juga kita kena lihat kepada keadaan yang ada. Selain daripada meningkatkan kemampuan, kalau kita bandingkan, misalnya pelajar-pelajar sekolah, satu pelajar di bandar dan satu lagi pelajar yang berada di pendalaman yang sangat jauh daripada kemudahan yang dapat dikecapi oleh pelajar di bandar misalnya. Jadi bagi pelajar yang berada di pendalaman, mungkin bagi dia untuk pergi ke sekolah memerlukan perjalanan selama 2 jam. Pagi-pagi lagi begitu awal bangun dan berjalan kaki pada jarak yang jauh, dan balik sekolah pun memerlukan masa yang sama. Jadi banyak masa yang dihabiskan hanya untuk berjalan ke sekolah dan balik pada sekolah. Dan bila tiba di sekolah pula, mungkin sekolahnya tidak mempunyai kelengkapan yang baik. Guru-guru pun mungkin tak ramai seperti di bandar. Mungkin satu guru itu mengajar berbagai-bagai mata pelajaran, tetapi di bandar mungkin setiap guru itu cuma mengajar bidang-bidang yang dia specialize sahaja, misalnya. Jadi kalau kita lihat kepada dua keadaan ini, mungkin seorang pelajar yang mendapat A di luar bandar itu sebenarnya dia lebih berjaya daripada pelajar yang mendapat A yang sama di bandar, kerana dia dalam keadaan yang serba kekurangan dan juga dalam kesusahan untuk dia belajar dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat kat sini ialah satu, penggunaan kemampuan secara yang maksimum sepatutnya dilakukan, dan juga bila kita banding kejayaan ini, kita juga perlu lihat kepada persekitaran dan keadaan yang ada pada ketika itu, yang mana mungkin individu itu tidak dapat mengubah persekitarannya. Yang ada padanya adalah penggunaan kemampuan semaksimum yang boleh. Dan juga dalam erti kejayaan ini juga dikaitkan bagaimana untuk mendapat kejayaan yang lebih, dan selalu dibincangkan ialah tentang concentration, tumpuan dalam bahasa Melayunya, iaitu dengan tumpuan yang baik mungkin kejayaan lebih cepat dicapai. Dan kita sering dengar orang selalu membandingkan tentang usaha mengejar kejayaan ini dengan concentration ataupun tumpuan daripada cahaya matahari. Misalnya di sekolah dahulu kita boleh melihat bagaimana dengan menggunakan kanta yang diletakkan di atas kertas, dan bila ada cahaya matahari itu kita dapat lihat dengan sekejap sahaja kertas itu menjadi panas, dan kalau kita biarkan sekejap lagi kertas itu boleh terbakar. Tetapi dengan cahaya matahari yang sama, tanpa concentration, kertas itu mungkin akan menjadi panas pada suhu tertentu, tetapi dia tidak sampai tahap yang terbakar. Jadi itulah kita boleh gambarkan concentration boleh membantu dalam usaha mencapai kejayaan. Ini boleh dilihat, misalnya di sekolah, di universiti, selalu diperkatakan dengan sekolah yang sama dan guru yang sama, kemudahan yang sama, tetapi kita dapat lihat ada pelajar yang mencapai kecemerlangan yang begitu tinggi, manakala ada pelajar lain mencapai kecemerlangan yang kita rasakan tidak dapat dibanggakan kalau dibandingkan dengan seorang lagi tadi. Jadi itulah persoalannya kenapa. Jadi mungkin ini pun kita boleh kaitkan dengan tumpuan tadi. Ada yang dapat cemerlang, yang kita rasa berpuas hati ialah kerana mereka memberi tumpuan yang lebih dengan kemudahan yang ada. Manakala yang pelajar yang kurang berjaya itu mungkin mereka kurang tumpuan.
walaupun kemudahan yang ada di hadapannya adalah sama. Begitu juga di universiti. Kadang-kadang kita dapat lihat pelajar-pelajar memasuki sebuah universiti itu dengan keputusan matrikulasi ataupun SPM yang sama sahaja. Dan bila dia masuk ke universiti, sepatutnya dengan persekitaran yang sama. Misalnya dua pelajar yang mengambil jurusan yang sama dalam sebuah universiti yang sama, dan juga diajar oleh pensyarah-pensyarah yang sama, dan mereka berdua itu memasuki universiti itu dengan keputusan peperiksaan SPM ataupun dengan matrikulasi yang sama, tetapi pada hujungnya bila pelajar tamat pengajian mungkin kita dapat lihat perbezaan. Dan kalau kita kaji balik kenapa perbezaan itu berlaku, dan mungkin kita boleh tahu bahawa seorang pelajar yang lebih berjaya itu mungkin dia bagi tumpuan yang lebih, manakala yang kurang berjaya itu mungkin dia kurang memberi tumpuan. Jadi itulah tumpuan sangat mustahak dalam mengejar kejayaan. Dan ini kita bila bincang tentang kejayaan, ialah kita sepatutnya mengambil sikap untuk terus berubah supaya kejayaan itu dapat dicapai seperti yang dihajati dengan menggunakan kemampuan yang ada pada kita. Jadi kalau kita rasakan kemampuan yang ada kepada kita adalah tinggi tetapi tidak digunakan sepenuhnya, ini merupakan satu perkara yang membazir, dan seboleh-boleh kita cuba menggunakan kemampuan yang ada itu, meningkatkannya daripada masa ke semasa. Ataupun yang selalu kita dengar ialah biarlah hari ini lebih baik daripada semalam, dan juga insyaAllah kita cuba usahakan supaya besok lebih baik daripada hari ini. Dan selain daripada itu, kalau untuk memberi semangat kepada kita, kita juga boleh melihatlah kepada orang-orang yang lebih berjaya daripada kita, dan cuba bandingkan adakah kemampuan mereka itu lebih daripada kita. Jika kemampuannya sama saja dengan kita, dan insyaAllah kalau kita juga berusaha seperti mereka ataupun lebih kuat daripada mereka, insyaAllah kita akan mencapai kejayaan seperti mereka juga, ataupun sekurang-kurangnya hampir dengan apa yang mereka capai. Jadi itulah saja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.